Ini merupakan kehilangan besar pada kita, seorang pemimpin yang telah banyak menaburkan jasa kepada negeri dan juga negara Malaysia. Dalam konteks negara telah bila memimpin negara kita membawa konsep Malaysia Hadari, Islam Hadari, iaitu satu konsep untuk memasyarakatkan dan membudayakan satu budaya yang begitu baik sekali dalam negara kita. Dan dalam konteks negeri Sarawak pula, beliau telah membawa skor, iaitu Sarawak Corridor of Renewable Energy yang sekarang ini sangat berjaya. Banyak lagi sumbangan lain, tapi inilah sebahagian daripada sumbangan besar kepada negara dan juga negeri Sarawak khususnya. Kami mengucapkan takziah dan mendoakan semoga roh arwah ditempatkan bersama orang beriman dan akan mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi pembagiannya akan dirasai oleh seluruh rakyat Malaysia di atas jasa-jasa beliau, di atas khidmat bakti beliau kepada tanah air. Kita ucapkan banyak terima kasih dan kita berdoa bersama-sama agar roh Tun Abdullah ditempatkan di kalangan orang-orang yang bermasalah. Nah, setiap Perdana Menteri dia ada style pemerintahannya. Abdullah Badawi di bawah pemerintahnya, walaupun saya pembangkang waktu itu, tapi beliau menghormati pandangan pembangkang, termasuklah bila membuat Kongres Ekonomi Bumi Putra dan perbincangan untuk Bumi Putra, dijemput pembangkang untuk bersama memberi pandangan-pandangan. Beliau seorang yang lemah lembut tapi tegas, dan Pak Lah ni lah memang orang yang dekat dengan kampung saya. Itu saya di Padang Menora, dia Kepala Batak, dan keluarganya keluarga yang agamawan, agama. Dan Pak Lah meninggalkan satu legasi Islam Hadari yang dipelopori di zaman beliau, dan ianya menjadi ikutan kenangan kita sampai hari ini. Semoga Allahyarham Tun Abdullah dicucuri rahmat dan berada di tempat sama orang-orang solehin, dan keluarganya insyaAllah bersabar menghadapi kehilangan seorang bapa, seorang atuk, seorang negarawan yang memimpin Malaysia. Pertama, saya bagi pihak Kementerian Kerja Raya dan seluruh warga Kerja Raya dan merakamkan ucapan setinggi-tinggi takziah kepada keluarga Allahyarham Tun Abdullah Ahmad Badawi, Perdana Menteri kelima. Dan kita sangat orang itu bersedih dan berduka terhadap pemergian Allahyarham Tun Abdullah. Beliau adalah seorang pemimpin yang bersikap sederhana, walaupun demikian cukup tegas dalam melakukan usahanya membangunkan negara ketika beliau mempunyai jawatan-jawatan dalam kabinet sebagai timbalan Perdana Menteri, sebagai Perdana Menteri. Antara perkara yang kita masih ingat dan memberikan kesan yang mendalam kepada negara ialah konsep modal insan yang diutamakan ketika pemerintahan beliau. Sebab sebuah negara itu terbina bukan hanya dengan bangunan, dengan jalan, dengan prasarana, tetapi adalah kerana rakyat di dalamnya yang merupakan modal insan yang dipertekankan. Beliau juga telah mengetengahkan konsep Islam Hadari, yang mana Islam itu membawa peradaban, tamadun dan kemajuan kepada rakyat Malaysia. Selain daripada itu, beliau juga telah mencipta suatu slogan yang cukup diingati oleh rakyat, cemerlang, gemilang dan terbilang. Bagaimana peningkatan keupayaan, kejayaan sesebuah masyarakat dan sebuah negara itu bermula dengan cemerlang, lepas itu gemilang dan kemudian menjadi yang terbilang. Saya secara peribadi amat terkesan dengan pemergian kerana beliau ketika itu selaku Presiden UMNO dan Pengurusi Barisan Nasional telah menandatangani wathikah untuk membenarkan saya menjadi calon Ahli Parlimen Pontian pada tahun 2008. Pak Lah juga dikenali sebagai pemimpin yang memberi kemenangan yang amat besar pada pilihan raya 2004. Walaupun
Walaupun demikian, hayat beliau menjadi Perdana Menteri itu tidak lama, tetapi cukup memberikan kesan kepada negara ini. Sekali lagi, kita sama-sama merakamkan ucapan takziah dan kita sedekahkan dengan surah Al-Fatihah. Terima kasih. Jasa arwah Tun Abdul Bahman Badawi teramatlah banyak, tetapi yang dekat di hati saya adalah kerana waktu zaman pemerintahan Tun Abdul Bah, di mana dia Presiden UMNO, adalah di mana Puteri UMNO Malaysia, Pergerakan Puteri UMNO Malaysia ditubuhkan.